Terima kasih Datuk Yang Ketua Pengerusi, Datuk Pengerusi. Saya ingin menanya, saya bangun menyokong Batu Gajah dalam pindahan ini, dan saya ingin bertanya Menteri bahawa kenapakah dalam jadual ini kita tidak masuk penguatkuasaan di bawah DPKL, sedangkan di wilayah persekutuan dapat banyak aduan terhadap penguatkuasaan di dalam di bawah DPKL, bermacam-macam tuduhan mengenai dengan rasuah dan sebagainya, ataupun tidak efisien ataupun tidak jawab surat dan sebagainya. Bolehkah Menteri memberitahu Dewan ini kenapakah penguatkuasaan di bawah DPKL ini tidak dimasukkan dalam jadual ini, sedangkan kita tahu banyak aduan orang awam telah dibuat kepada pejabat Datuk Bandar dan tak berkesan. Terima kasih. Ya, Terima Menteri. Atau pengurusi pun boleh ke? Nanti saya dah bagi keputusan tadi yang Menteri jawab. Boleh tanya dengan Menteri lah. Saya telah jawab dengan panjang lebar berkenaan dengan SPRM tadi. Jadi saya rasa tidak perlulah saya mengulang balik alasan mengapa dia tidak termasuk dalam senarai agensi penguatkuasa. Berkenaan dengan SPR ni yang dibangkit oleh Kelana Jaya, SPR bukanlah agensi penguatkuasaan. Ia merupakan entiti yang ditubuhkan di bawah perkara 113 Perlembagaan Persekutuan untuk menjalankan pilihan raya untuk Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Jadi dia merupakan satu entiti direct pengujudan yang itu daripada Perlembagaan Persekutuan. Begitu juga yang berhormat bangkit berkenaan dengan Balik Pulau tadi kata tentang Jabatan Peguam Negara. Itu juga merupakan satu jabatan mana jawatan itu sendiri merupakan satu jawatan pelantikan yang diwujudkan oleh perlembagaan, maka dia tidak merupakan badan penguatkuasaan. Berkenaan dengan apa yang dibangkit oleh Wangsa Maju ya. Wangsa Maju yang ni saya kena dapat jawapan yang tepat terlebih dahulu. Sebab kalau KL Bandar Dewan Bandaran Kuala Lumpur saya tidak begitu jelas, sebab tapi kalau kerajaan tempatan yang lain itu kerana dia dalam list negeri. Dia bukan badan penguatkuasaan persekutuan. Kalau bandaraya di negeri-negeri. Ya. Tak, belum tentu lagi. Saya kalau kerana ikut dalam, sebab tu saya kata biar saya menerima yang buat Menteri jawapan yang tepat, kerana saya tak boleh duduk. Saya akan bagi jawapan yang tepat kerana pada hari ini yang dianggap sebagai badan penguasaan persekutuan ialah 21 ini. Dan mungkin ada jawapan yang alasan yang munasabah mengapa DBKL dan juga jabatan-jabatan majlis perbandaran yang lain itu tidak dimasukkan. Saya setuju memang ada elemen penguatkuasaan, yang itu saya akan bagi jawapan yang bertulis ya. Kemudian SPR dah jawab tadi. Balik Pulau apa tadi berkenaan dengan senarai Perdana Menteri ya. Perdana Menteri diberi kuasa untuk menentukan sama ada senarai itu boleh ditambah ataupun dikurangkan. Tuan Musi, ini merupakan kuasa-kuasa yang ada di bawah akta, kacau juga diorang hantar-hantar barang macam ni mengganggu saya punya train of thought. Jadi ini merupakan kuasa yang diberikan oleh akta, yang mana pelantikan itu selalunya merupakan pelantikan
oleh Agong di atas nasihat Perdana Menteri. Bermakna dalam soal untuk sama ada kita nak tambah agensi dalam senarai ini ataupun kurang, maka orang yang layak dan mempunyai mandat untuk melakukan perkara itu ialah Perdana Menteri, kerana dia merupakan ketua kepada parti yang mempunyai kerusi yang lebih di Dewan Rakyat. Jadi itu memang amalan convention yang kita lakukan. Soalnya dalam Perdana Menteri melaksanakan tanggungjawab itu, sudah tentulah dia akan mendapat nasihat daripada Suruhanjaya yang mengatakan, ataupun bukan saja Suruhanjaya, dalam perbahasan di Dewan Rakyat juga akan dibangkit kemungkinan dengan perlunya diluaskan lagi senarai ini. Ini juga akan dianggap sebagai satu consultation kalau sekiranya disampaikan kepada Perdana Menteri. Jadi saya kira untuk nak kita turunkan kepada Suruhanjaya saja, saya rasa itu adalah tidak adil. Tidak daripada segi kita sebagai ahli parlimen, lebih baik Yang Berhormat cadangkan parlimen. Tapi tentulah bila parlimen bercakap, Perdana Menteri dia dengar, dia dapat handset dan dia akan tahu. Jadi sebab itu dengan alasan ini, maka saya sekali lagi duka citanya menolaklah cadangan daripada Yang Berhormat Batu Gajah. Terima kasih Yang Berhormat. Sebab 4.30 kita ada usul Yang Berhormat. Ahli-ahli Yang Berhormat, masalah ialah bahawa pindaan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Batu Gajah dalam kertas pindaan hendaklah disetujukan. Ahli yang lebih setuju kata bersetuju. Ahli-ahli yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang tidak bersetuju, pindaan tidak disetujukan.